Kisah para nabi, akhlak mulia, cara baginda tunjukkan cinta. Sedikit demi sedikit iman pun naik dari telinga masuk ke amal. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Oh Ya Ke. Apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana sudi mendengar kami sekali lagi di podcast Oh Ya Ke di Rasul series kali ini. Selamat berpuasa semua. Maybe should be ini adalah adakah ini episod terakhir sebelum kita hari raya? Hari raya hari apa? Hari raya? Hari Saturday. Saturday, that means hari ini adalah hari Khamis dan hari yang terakhir kita akan rilis episod sebelum kita berehat untuk menyambut Syawal yang tiba. Syawal yang mulia. Dah beli baju raya ke? Baju raya terkala apa Cik Jufri? Saya belum tahu lagi. Belum beli? Belum, awak dah beli Dah aku dah beli. Aku dah tak ada nanti. Betul, Nisa, tu isteri aku cakap dengan aku, I nak beli tapi untuk anak pertama ada saiz, untuk you tak ada saiz. Untuk anak yang ketiga ada saiz, untuk anak pertama tak ada saiz. Macam gitu tau. Habis macam mana sih dia? Aku cakap mestilah kau nak beli bila dah masuk minggu kedua dan minggu ketiga. So aku cakap dengan dia, the way it is, how family aku selalu bikin, pasal last minute, beli je dari lain-lain company. Kira kan at least minimally anak dua lelaki aku tu sama company. Aku lain tak kisah. Pasal aku bapak apa. Bapak lain sama colour tapi from a different shop, it's okay. Tapi asalkan anak tu sedondon lah pada aku. Habis dia cakap apa? Dia kata nak cakap apa lagi, bopian lah. Dah last minute apa nak buat apa. Pasal dia tunjuk aku banyak Tapi Alhamdulillah sekarang aku tengok Malaysia ada banyak a lot of good quality baju kurung yang ada. Macam apart from Bulan Bintang dengan kata apa? Ewa Bulan. Ewa Bulan pun ada tak salah aku. Ewa Bulan. Wah Bulan ada. Wah Bulan. Serius. Okay, Wah Bulan ada. Bulan Bintang lagi satu ni apa? Era eksklusif. Era yang lagu yang tapi diorang duduk company macam besar gila lah. Macam sponsor Diorang kuat pump kat artis ni semua. Dia kan pump kat Road Tank. Oh is it? Kau tahu Road Tank kan yang itu dia kira pergi fight conference pakai baju Era. Oh tu yang dia pakai baju kurung. Itu baju Era lah. Oh, kalau aku tak silap aku tengok Google balik. Aku tahu nampak itu dia pergi kat Face Off dah. Betul, Era Road Tank. Dia pakai baju kurung. Tapi dia memang Islam apa? Yang kau tahu kan? Apa tu? Ya Allah. Oh dia joget. Dia joget. Dia pergi Era. Era. Dia pergi. Kau nampak yang dia nak gaduh ni, dia pakai baju kurung. Yes, tapi handsome apa? Pandai lah si marketing Era ni. Dapat isteri dia pun Islam tak salah aku. Isteri dia Islam dulu, dia masuk Islam. Dia pun mualaf kan. Dia seorang mualaf, isteri dia memang Islam tak salah aku. Oh, is it? Jadi bila dia kahwin nak kena Islam apa? Tapi kira dia Islam dengan Hong-Kong. Macam ni lah, macam Sony Bill. Kira macam. Tapi itu lah kita, aku rasa kita punya stigma kepada masyarakat. Kita kalau orang Islam Melayu gitu yang ada itu macam gitu kan. Normal. Tapi kalau Sony Bill William, wah handsome ah. Cocok ah. Tak apa, Allah maafkan. Tapi dia pasal dia memang mualaf apa, macam Allah maafkan. Dia Road Tank. Tak apa, it's okay. Tapi bila kita Melayu kena kutuk dah berapa tengok ni, dah Melayu macam itu je. Kau bila nak berubah? Kau relax sikit. Relax sikit. Tapi memang macam how to say, it's a natural stigma. I think this is also brought up daripada kecil, the influence of also parents dengan masyarakat untuk memandang serong kepada orang-orang yang bertatu. And benda bukan tu, orang bertatu je, kira orang-orang bertatu dari masyarakat sendiri lah. Yes. Kalau macam, masyarakat luar dia nampak macam okay pun normal lah. Kan macam itu art. Tapi bila Melayu tak ada art lah kira. Memang tak ada art. Kalau nak art kita try lah one to one. Betul. Kau tahu art tak? Itu dah lama statement tau. Dulu orang akan cakap kau tahu art tak?
Try lah, mari lah, tahu. jalan lah. Art Attack lah dulu. Tahu pernah tengok cerita Art Attack? Yang inilah, yang apa nama dia? Itu Art Attack sama dengan yang cari anjing tu lah. Blues Cerita tu. Clues. Bukanlah. Tak, dia sama zaman. Sama-zaman. Sama-zaman. Nanti Termitan pun. Aku tak suka Art Attack sangat. Aku tak suka art. Pasal aku tak ada art. Tapi Art Attack best. Kepada pendengar-pendengar, tuliskan komen di Spotify. Cakapkan korang suka Art Attack ataupun kau suka Blues Clues. Kata Okay. dia prefer Blues Clues. Saya suka Blues Clues walaupun anjing tak ini apa. Anjing tak berdosa sih. Anjing najis berat. Betul. So kita pergi carilah Blues Clues. Blues Blues Clues. Clues, Blues Clues. You sitting on the thinking chair and think. Blues Clues lagi You best. can do anything that you Dah wanna meninggal lah do. katnya orang dia. Tak lah. Tak lah. Betul lah. Ada kat TikTok dah ada release video semua. Dia ada explain. Dia ada satu explain kenapa dia left. Pasal suddenly kan tukar dengan jadi dia ada guy kan. Jadi yang cousin dia baju hijau. Dia kan baju biru. Ada cerita dia dah explain kan. Pasal dia kira kan zaman kita apa. Tapi kalau kau dengar video tu nanti kau macam emotional. Pasal dia talk to the camera kan. Dia talk to us lah. Kau masih nak cari sekarang juga tu cerita Blues Clues-nya orang. Dia dah tua. Dia macam I think dia dah 40s 50s lah. Yes, tu dulu lah. Tapi aku suka sih tengok dia. Nanti aku yang macam siapa ni? Mana dia ni? Tu ada Pop Print ada Pop Print kan. Yang baru ni tak best sih. Apa Blues Clues? Yang macam dia bila dia ganti dengan muka Melayu ni. Muka Melayu dia ke? Dia orang Indon Aku tak tahu lah ni. Tak tahu. Tak kena sih. Korang check out lah. Kalau siapa yang maybe kalau budak generation yang muda sikit tak tahu kot Blues Clues. Tapi aku believe yang orang-orang yang dengar kita punya ni semua should tahulah Blues Clues atau Art Attack lah. Art Attack memang interesting sebab aku akan try nak buat benda tu. Kau ni dah lah. Okay. Kita teruskan dengan Rasul sini. Sebelum tu podcast ni dibawakan khas ditaja oleh az.me.era dan juga yan.boyan di Instagram mereka. Follow mereka untuk perkembangan lanjut dan tanya-tanyalah mereka apa-apa saja atau hubungi mereka di 9115 7905 9115 7905. Okey, kita teruskan dengan penceritaan. Panjang pula hari Betul. Jadi kita bawa pasal Blues Clues kan. Yes. Hari ni kita nak cantumkan semua clues dia lah kepada Nabi Ayub alaihi salam. Betul. So tadi kan saya one of the question saya tanya, ingat lagi tak Cik Jufri? Apa yang akan kita cakap pada episod kali ni? Apa yang akan jadi Yalah, tu soalan kau lah. Apa akan jadi bila dia baik? Okay. So sebelum dia baik kan. Sebelum dia baik ni Nabi Ayub alaihissalam dia ditanya oleh isterinya, "Bang, doa lah bang." Kan tadi penceritaan dia. Lepas tu Nabi Ayub alaihissalam cakap, "Tak apalah yang ni dalam layman term lah. Tak apalah, it's okay. Aku segan nak minta kepada Allah. Selama ni Allah dah kasih sihat. Asal sekarang Allah kasih susah sikit, aku nak kena minta Allah sembuhkan aku malu." Jadi apa yang Nabi Ayub doa ni dirakamkan Allah SWT dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub alaihissalam, ingatlah tentang sejarahnya apabila dia menyeru Tuhannya. Iznada rabbahu. Apa yang Nabi Ayub menyeru Tuhannya? Doa setelah isterinya pujuk, dia cuma kata anni massaniyad-dur. Katanya apa? Ya Allah, aku ni di sini ya Allah. Massaniyad-dur. Aku telah disentuh. Masa tu maksudnya disentuh, uji ataupun dicobai, didugai dengan satu kemudaratan, dengan satu sakit. Dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Dan engkau maha pengasih daripada semua yang maha pengasih. Itu je dia kata. So bila contoh isteri kata, "Bang, doa lah bang, minta Allah sembuh." Dia tak ada cakap doa sembuh pun. Dia cuma cakap, "Ya Allah, aku ni sakit. Ya Allah, aku ni terkena Dia sakit." cuma luahkan dia. Dia cuma luahkan dia. Dia tak ada minta pun. Baginda Nabi Ayub AS tak ada minta, "Ya Allah, sembuhkan penyakit ni ya Allah." Dengan ni tak ada. Dia kata, "Ya Allah, aku ni ditentu penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin." Dan engkaulah yang paling maha penyayang dalam semua yang maha penyayang dah. Pasal apa? Pasal dah lah.
itulah dia tahu Allah kalau Maha Penyayang. Kalau aku kena sakit, maknanya sebab Allah sayang dah. And dia tak minta apa-apa pun, tak cakap apa-apa pun. Dan pada waktu itu, kira kalau you nampak doa je, ini yang tadi saya cakap dengan Cik Jufri, zikir dengan doa. Dia pada waktu itu Nabi Ayub AS bukan berdoa lagi, hanya mengingat-ingat, menyebut-nyebut nama Allah dan memberitahu keadaan diri. Contohlah kita macam tengah solat, contoh Allahu Akbar, lepas tu teringat nanti nak buka apa. Standard Kan tapi boleh ke kita biarkan macam itu? Tak, kita cakap pada Allah lah. Ya Allah, aku solat pun aku ingat tentang makanan. Ya Allah, Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku teruk lah. Ya Allah, cakap gitulah dengan Tuhan, dengan bukan cakap kuat-kuat. And then there's another thing. Ya Allah. Tengah sembahyang, ya Allah, apa dia aku bikin Batal. Sembahyang berbual bahasa Melayu sendiri. You kena berbual sendiri dalam hati. Betul. Bukan berbual kuat-kuat macam itu. Another point of thing, I don't know pun tak tahu doa mudah-mudahan. Tak tahu tapi benda ni nak cakap pun susah lah. Ada satu ustaz ni share aku. Ada asatiza. Aku tak ingat whether Singapore ni ke ustaz tak lah ke Malaysian ke Indonesia, tapi bukan Indonesian lah. Sama ada Malaysian ke ataupun Singaporean lah. Yang dia angkat tangan doa. Kali doa macam biasa kan, orang doa juga kan. Tapi ni doa ni kira doa sampai dia macam nangis betul-betul kat dalam semua. Dan aku berfikir macam aku pun pernah macam gitu, cuma tak pernah di-intend tau. Maksudnya macam bukan, tak pernah dirakam lah. Pernah direkam macam live ke apa, kadang doa. Kalau dah sedih-sedih lah. Kalau dah datang itu datanglah. Tapi dia tak macam kau tahu made into like a real. Macam ni aku tengah sedih ni, terus aku doa macam. That's aku cakap tak dirakam macam gitulah. Kira tak with intention to post it as a reel. Maybe kau doa tu maybe rakam live masjid punya live. Okay. Jadi masjid ambil, terus masjid, kalau masjid letak kat sendiri, faham lah. Maknanya kau tak pakai that reel. Tu yang di-argue lah oleh certain asatiza lah. Dia macam, terus aku cakap lah, aku pun pernah gitu sih. Dia cakap, but you have to see dia punya the way it's being done. Ada benda yang khusus intimasi antara you dengan Allah dan jemaah yang hadir pada waktu itu, yang tak perlu you sendiri yang ketengahkan. Maknanya tu khusus lah, you dengan siapa murid you dengan apa kat situ, just for you and them lah, melainkan orang lain yang buat. Kau faham tak? Macam aku gitu sekali, aku yang record. Lepas tu kau post as kat lain, tak ada kena dengan aku pun. Kau tak tag aku, kau tak apa, kau just post gitu je. Jadi kau bilang aku, Juf, nanti kau record dengan aku post kat lain. Nanti post, lepas tu caption kasih baik-baik sikit, kasih tu biar nanti kau tag aku, so aku cakap repost je. Benda ni boleh fly. Tak, aku cakap Sama macam juga. itu. Jadi maknanya macam kau dah ada intention untuk this thing fly. So what is actually you want? So aku jadi macam benda ni pun aku tak terfikir lah. Macam bukan pasal aku baik aku tak buat, pasal aku tak terfikir. And it can happen right now. Bila dah kata betul juga kalau rekod. Tapi bila fikir balik, rekod habis nangis, lepas tu orang nampak, orang pun boleh relate, and then jadi satu perkara yang boleh inspire orang lain. Dalam masa sama aku pun dapat bantu diri aku juga. Aku rasa macam besar punya Bos kan faham. Jadi aku rasa macam gitu ke. Sedangkan dulu nabi-nabi punya para doa, dulu punya doa-doa para nabi macam gitu ke. Ataupun aku boleh fikir balik, macam bila orang tengah betul-betul bersendiri dengan Tuhan, macam tak tahu lah. I just feel like bila ditegur baru aku terfikir apa yang aku buat selama ni. Bukan not necessary about the asatiza pun. Tu yalah, dia dengan dia mungkin niat dia ikhlas. Wallahu a'lam lah. Ingatkan bila kita punya niat, bila kita buat tu kadang adalah untuk menunjuk atau macam tak ada, tapi ni sharing bagus. Sekarang kita sedapkan hati kita yang sugarcoat diri kita, yang tak, ini benda ni untuk kita share buat orang jadi orang belajar. Tapi tak ada low key underlining tu yang kita nak menunjuk yang kita ni doing ibadah, atau kita nak tunjuk something macam itu, which is salah lah. Nak bilang orang kita baik yes. Apa ke benda lah kau. Tak payahlah. Tak payah bilang orang you baik. Tak payah. Tapi aku totally understand macam sebagai permulaan. I think you always share about this, and I can say this based on my own personal experience as well. Sometimes sebagai permulaan tu, maybe bila you post, dia memberi kau semangat. Bila kau post, kau feel good about it, and bila orang macam kau, alhamdulillah, it gives you semangat. As a starter, I think it's okay. Ini ustazah.
atau ustaz? okay, maybe dia Takkan dia baru ustaz? baru hijrah balik. Tak, maybe dia dah Okay lah. simpang. Lepas tu dia needed the motivation. Maybe Husnuzan lah. Puasa. Kata puasa. Jauh boleh. Boleh. So Okay lah, maybe Husnuzan lah. dia dah simpang. Semalam dia baru Maybe baru party lah. lepas tu balik nyari cakap bertaubat, dia nak patah balik. So the way to drive her is that motivation. As a start motivation is dia post reel macam itu, orang macam komen dia, Masya Allah, Ya Allah Ustazah, thank Ya you so Allah much. Ustaz, terima kasih Ustaz. Maybe Uzun. Pasal kebanyakan orang yang baru mula mencari Allah macam gitu. Pergi tarawih, dia nak dress up lawa-lawa, nanti dia akan Kan post. ada trend-trend imam. Kau nampak? Trend yang nampak Malaysia. Kat rumah pusing tu jadi imam. Wah, style juga. Aku memang tengok style. Lama-lama tu macam tak betul ni. Kan. Aku tak apa. Banyak orang pernah tanya aku dah pasal imam ni semua. Aku tak berani. Tak berani. Dia kalau tak betul dia tak apa, biasa tolong. Kalau tak betul, you sendiri rasa dalam hati you. Itu je. You tanya dalam hati you. Okay tak? Simple. Okay tak? Pasal Nabi SAW dah kasih satu tunjuk ajar. Asyarru ma haka fi sadrika ayat tali alaihin nas. Benda yang jahat, yang tak betul ni, dalam hati you paling dalam, you selesa tak manusia tengok? Kalau you tak selesa, something wrong. Dah simple. Tapi kalau tak apalah, boleh lah. Kadang you tak selesa tau. Macam ni tak selesa, betul tak? Tak apalah, ni kan untuk kebaikan. Mana you dah dapat, tapi you langgar juga ke? Yeah. And it's normal. And memang it happens to the best of us lah. Yeah, it's like that. Pasal kita kadang kita nak lawan nafsu untuk menyedapkan diri tu susah. Betul. Pasal pujian tu untuk kita tolak susah. Kita nak. Sebagai seorang manusia, it's a normal thing to be liked, to be favoured, to be looked up upon. Itu memang normal lah. Macam sebagai manusia, you akan feel macam appreciated macam ini. Tapi jangan benda tu jangan indulge lah. Jangan sampai benda tu terapung and then you terus shift course. Daripada niat mulanya murni, niat mulanya ikhlas untuk membawa nama Allah dengan jalan Allah yang baik, dia jadi untuk membawa nama sendiri dengan baik. Tu tak boleh. Itu mana kehendak yang rendah tu. Tu sebab kalau belajar tasawuf nak kena buang tu. Itu yang kena buang daripada awal. Dia nak kena balik kepada Allah kosong. Dia tak boleh balik kepada Allah ada substance. So, you balik kepada Allah ada substance, dah bukan balik kepada Allah. You bawa diri you. Mana dia dah ada selain aku. Mana dia ada selain benda yang you tuju. Padahal you selalu cakap tiada yang dituju melainkan Allah. Tapi you dah bawa benda you. That's the reason as a start, macam Jufri bilang start tu okay. Tapi bila dah move on, itu start nak kena restart. Itu nak kena buang sampailah you jadi kosong betul, barulah you selamat. Kalau tak, sama ting tong jadi pinball. Betul. Because aku saying this dengan semangatnya cerita benda ni kan. Sebab aku terasa sendiri benda ni. Bila aku look back aku punya post, banyak kali aku nangis ke depan? Tak adalah. Taklah to that extent. Tapi macam nangis sendiri okey lah. Macam pun cerita ternangis tu faham lah. Ni macam ya Allah, ampunilah. Tak macam we do that, but do you do that and Allah, aku nak nangis lah. Terus pun je. macam tak tahu lah. Aku cuma okay lah, maybe husnuzon lah. Kita try tu. Cuma ini ada sebaiknya benda ni jangan ni simpan sendiri. Itu kan benda yang intimate between you Allah dengan ni. Melainkan orang lain yang share. Tapi dia record macam dia taruh tripod lah macam gitu lah. Aku rasa yang aku ingat dia tunjuk ustaz tu. Aku rasa kat luar daerah lah ni. Dia tunjuk ustaz. Alamak cakap ustaz dulu. Okey lah. Random lah. Ustaz. Actually I don't want to sebut nama. Nanti korang terteka-teka tak baik. Tapi okey lah. So actually dia nama dia terbilang tu. Daripada korang teka salah. Dah tahu ustaz, dah tahu gini. Tak lah. Okey. So dia macam gini lah, macam gini. Tapi tak, ini kita yang rekod lah. Kita yang tengah rekod. Ini kononnya orang lain rekod dia tengah macam orang lain rekod. Imamkan lah. Something like that lah. Tapi tak imam sangat lah. Dia bukan bab solat. Dia kira tengah ada keramaian. Jadi dia tak apa, nanti aku tunjuk kau akan faham lah. Yang di rumah the point why I'm sharing this is sebab nak bezakan satu ini permintaan rohani daripada Nabi Ayub AS. Yang sendiri, yang padahal isteri dia suruh minta sembuh, dia cuma cakap, ya Allah aku sakit, I'm sick ya Allah. Maknanya dia acknowledge yang dia sakit, and it's okay. Untuk you pun minta kepada Allah atau tell Allah, ya Allah I'm in pain. And itu yang Allah nak dengar, bukan mengeluh tau.
You tengah mengaku you hamba. Itu yang besar tu. Itu yang mahal. Susah. Yang mengaku you hamba. Pasal kadang you selalu boleh settle benda sendiri. Mengaku hamba di mulut dengan mengaku hamba di hati lain. Mulut senang lah. Aku hamba Allah, aku taat kepada Allah. Cakap senang. Tapi kau tepuk dada kau sendiri. Mesti kau action macam aku hamba Allah tapi aku settle macam-macam. Kita hamba apa? Itu pun dah kira kan salah juga. Kita kena sepak juga. Kita hamba apa? Kita hamba apa kan? So actually at the end of the day, kadang kolbu kau, hati kau tu akan bergetar to tell you that no, it is wrong. Cuma kau nak dengar tak dengar. Kau tahu dah orang kata tepuk dada tu bila kau nak buat kau rasa. Kau tahu and kau rasa. But you still want to do it and then kau justify it with your own words saying tak lah actually this. Tapi kau tahu. So tak payah lie. You can lie to us. But you cannot lie to your own heart and kau tak lie to Allah. Jadi jangan gitulah. So penceritaan dia panjang juga kan. Betul. Kan? Jadi sambungan dia Nabi Ayub AS bila doa macam itu, setelah beberapa ketika tiba-tiba Allah perintahkan supaya nanti kakinya hentak tanah keluar satu air. Tapi ni bukan air Zam-Zam. Keluar air ni, lepas tu diperintah Allah supaya ambil air ini dan buat minum dan mandi. Kemudian nanti kulitnya yang sakit semua jadi sihat balik. Dan sembuh dan elok balik. Tiba-tiba dah sembuh dan elok balik, dia punya harta pun patah balik. Harta dia dah patah balik, terus isterinya dekat situ pun nampak semualah kejadian-kejadian yang baik. Sampaikan lepas tu mereka pula dikurniakan lagi kemudian. Anak-anak mereka diadakan kembali. Maknanya, it's a whole, tu yang saya cakap daripada first episode, it's a roller coaster of Nabi Ayub AS. Daripada mula ada semua, kemudian Allah uji satu persatu tarik, kemudian Allah kasih balik semua just because munajat dia tu. So this is the point whereby munajatnya Nabi Ayub AS, Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sekarang you do not ask kepada Allah, tapi you tengah, ya Allah, I'm done. I'm at your mercy, ya Allah. Only you help me. Dan itu yang akan jadi. Itu sebab kadang Allah SWT nak kasih hambanya rasa kehadiran Tuhan, dia kasih you broken. Bila you broken, especially bila mak bapak you tak boleh tolong you, adik-beradik you tak boleh tolong you, kawan you pun tak boleh tolong you, guru you pun kadang tak boleh tolong you, hanya tinggal apa? Allah saja. Kat situ yang Allah kadang nak bilang, I'm here. Itu yang katanya apa? Nabi Ayub AS, Ayub when he called his Lord saying, dalam bahasa Arab nada rabbahu, bukan da'a tau. Da'a tu doa, nada tu seru, dia seru Allah, ya Allah, aku sakit. Itu. Dan itu tu Allah kasih sembuh. So kadang you tengok daripada diri you. Sometimes imagine this, pernah tak satu ketika dalam atas sejadah you nak doa, you ada banyak masalah, tiba-tiba tak sempat nak terdoa, air mata je dah keluar dan you tak berbual, tak keluar suara apa-apa, nangis je, tapi lepas tu lega. Betul. Itu Allah bagilah. Maknanya kadang you tak payah sebut. So sekarang you cakap, oh, you minta pun Allah tak bagi, you tak minta pun Allah dah bagi berapa banyak. Dan kalau you minta, sebenarnya lah, kalau you dah minta, kalau you jujur, you ikhlas, sebenarnya Allah nak bagi. Cuma Allah punya pembagian kepada you, doa yang kabul ni bukan ikut suka you. Ikut bila yang Allah nak bagi, dia akan bagi. Kadang doa tu makbul, tapi Allah bagi nanti kat akhirat, which is even better. But right now, you tengok ayat tu penting. Anta arhamur rahimin. Engkau the most merciful of all merciful. Maka kata Allah SWT sambung dalam ayat Al-Quran, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. So kata Allah SWT, we answered his prayer and remove whatever pain he had and gave him back his family and the like thereof along with them as a mercy from our own self and as a lesson for the worshippers. So Allah bilang ini actually lesson untuk orang-orang yang beribadah. So kadang kalau kita beribadah, benda tengah tak berjalan lancar, you just have to put your trust. Yakin aja. Kadang gelisah satu macam. To be honest ni, gelisah dia memang kadang dia rasa macam, but you are doing the right thing, kenapa gelisah? Kadang Allah nak uji, ini rasa gelisah, masih ikhlas tak nak go through. So kalau masih nak ikhlas, you push through lah, you buat. Tapi kalau tak, nanti you akan stop. So up to you. Kadang you dapat pesanan daripada ibu, daripada ayah, atau daripada guru-guru. Nak, murid, wahai Tuhan, buat gini, teruskan, sabar.
Tapi kalau you dah buat dengan sungguh-sungguh and memang ujian you kena diuji dengan kesabaran, nanti you rasa berat. Nanti you rasa malas, nanti you rasa macam tapi dah buat nothing happen. So you buat untuk things happen ke you buat pasal kena buat aje lah. Tak payah apa-apa. Kita has been what's the word? I won't say brainwash, tapi along that line lah. Daripada dulu kita diajar buat baik dapat reward, buat jahat dapat salah. Bila nak buat baik kerana nak buat baik aja, tak payah reward lagi. Pasal kita dah terbiasa dengan buat baik dengan reward, maka bila membesar jadi gitu. Sebagai permulaan memang perlu. Sebagai pengakhiran dah tak boleh. Itu sebab kata guru-guru, naiklah kelas. Mana dia improve your understanding of the religion. Do not beramal, do not worship for rewards, for bounties. Tapi macam tadi, Allah kata is a lesson for the worshippers untuk tengok Nabi Ayub ni alaihissalam, dia dah seru Tuhan dia. Dan dia pun beribadah, beramal bukan sebab dia pun malu sebenarnya nak minta sembuh, tahu. Itu the point tau. So the lesson, maybe you nak kasih dulu ke nak kasih dulu? Silakan lah, kasih dulu. So the lesson dia is Nabi Ayub AS malu nak minta sembuh, bukan sombong nak minta sembuh, tapi dia tetap serahkan wa ufawidu amri ilallah, dan dia menyerahkan, atau aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah, kerana sebelum ni pun Allah tetap Allah, selepas ini pun Allah tetap Allah. Yang berubah aku. So kalau aku yang berubah, dalaman aku kena berubah tentang Tuhan ke tak? Tapi at the end of the day dia pun sadar, ya Allah, actually yang mengubah aku pun Engkau, yang menetapkan aku pun hanya Engkau. Dan dalam cerita ni, satu information yang saya rasa ujian yang kita boleh ambil, you tengok isteri dia. Kan ada peristiwa yang seorang suami diuji bila ada segala-galanya. Seorang isteri diuji bila suami tak ada apa-apa. So in this case, you tengok suami tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa-apa, kena jaga all the way. Dia jaga all the way, isteri kena cari duit. Isteri dah cari duit, isteri kena buang kerja. Pasal takut jangkit dengan isteri. Betapa depressing the situation is, but diorang tak depress. Masih continuously, masih bertahan. Dan nampak kesetiaan seorang isteri. So sometimes isteri you setia dengan you, jadi you punya kejayaan. Bukan sometimes, actually most of the time. Most of the time. You tengok para nabi semua, ini antara ajaran yang paling kita boleh dapat. Imagine lah, anak dah meninggal, duit tak ada, habis kena rawat, sakit. Aku sendiri pernah nampak ibu, mak aku merawat arwah bapa aku yang sakit kanser. It's not easy sih. Dengan maaf cakap, mana nak kena bantu membersihkan, mana nak kena jaga dia punya ubat, mana nak jaga makan. And that thing happen 6 months. Terus bapa aku meninggal. And aku tengok, wah, challenging sih. Nak tukar cadar untuk katil, nak tukar ni, nak masak at that age. And dalam umur gitu. Dan bila tengok, kira isteri Nabi Ayub ni, all out kalau wanita-wanita sekarang dengar, sikit hari, aku rasa kau pun pernah nampak. Aku rasa kau like that video juga yang aku buat pada podcast yang lain lah, pasal isteri dia tinggalkan suami dia. Saya semua ustaz punya podcast saya like. Diamlah. Ya, tapi kau ingat tak yang tu, yang aku cakap, yang isteri dia dia tinggalkan, bukan aku cakap, Ustaz Tam yang cakap, isteri dia tinggalkan suami dia pasal suami dia bilang suami dia sakit. Tak ingat. Habis isteri dia tak boleh jaga dia. So sebelum ni suami dia ada gaji besar, semua terjaga. Tiba-tiba suami sakit, tak boleh kerja, terus isteri minta cerai. Pasal dah tak boleh apa? Cerai, tinggalkan. Then you tengok cerita Nabi Ayub gini, malu lah. Dengan cerita jadi malu lah. Dia selalu macam gini sebab tak kira tak cakap perempuan lah. Usually orang akan cakap itu Nabi Ayub, you bukan Nabi. Aku malas tak dengar satu statement. Tapi betul, because it's challenging. Sebagai seorang lelaki dengan perempuan, memang itu adalah lumrah dia, itu dugaan dia sebagai husband and wife lah. Sebab memang tested dia, kita kalau senang memang mana-mana boleh ikut kan. Kita dah susah ni sebagai seorang lelaki, kira kan martabat kita sebagai suami, ayah, ketua jatuh tau. Adakah kau akan still respect and put me at the same position pasal aku have nothing now? Kalau you boleh buat, confirm masuk syurga, lalu lintas. Betul. Laju. Pasal dulu you respect, macam tadi Juf bilang, pasal apa? Pasal ada reason. Ada reason.
Kan? You ada duit, you apa jadi protector. Bila tu ada, kau boleh cakap juga yang tak lah, it's not because of your money, I never needed your money. Yelah, pasal benda tu kau subconsciously tahu ada. Duit, pangkat, apa tu semua ada. Tapi boleh protect kau. Boleh protect kau. Tapi bila the real test comes bila everything is taken away. Tu baru orang tahu. Habis kau pergi kerja, kau jumpa ada satu lelaki. Habis lelaki tu lagi handsome, berjaya, muda, berjaya, banyak duit, kereta. Habis layan kau balik. Sedangkan kau kat rumah, suami kau yalah dah orang sakit, kadang termarah-marah lah. Betul. Habis kau pergi kerja kau macam tenang. Betul. Oi, ganggu. Itulah dugaan kau lah. Tapi satu soalan. Nabi Ayub dapat anak dia balik macam mana? Nabi Ayub dapat anak dia balik. Ada yang kata Allah hidupkan balik anak-anak dia. Oh, all 12. Allah hidupkan balik. Kan ada anak lain macam. Itu yang I've read in the one of the narration, dia bilang Allah hidupkan balik. Allah hidupkan balik. Allah give back apa? Kembalikan balik. Okay, lesson aku belajar hari ini adalah untuk menghambakan diri lah. And menghambakan diri tu macam tadi, is a reminder for me lah. Is a reminder that macam kita nak cakap kita hamba kat mulut tu memang senang lah. Oh, aku hamba Allah, boleh aku taruh kat aku punya bio pun hamba Allah kan. Tapi dalam hati tu adakah kau betul menghambakan dirimu 100% kepada Allah? Tak senang lah cakap tu. Kalau kau fully understand untuk menghambakan diri tu, that means apa Allah cakap, perintah pam kau straight bikin. Tak ada questions ask, tak ada hege, tak ada nanti tak ada. There's no such thing as dengan azan kan, kau dah dengan wuduk. Dengan azan tu kadang wuduk, kadang azadah kau tengah tunggu. Itulah tu betul punya hamba. Kita ni cakap pasal hamba kita, aku ni adalah hamba, ya Allah, aku hamba-Mu, aku tengah sujud. Pasal kau nak something. Kau nak something, kau jadi hamba lah. Cuba bila kau dapat something, adakah kau masih hamba? Hamba juga. Hamba kepada barang yang kau minta tu. Betul kan? Pasal bila kita minta tu memang kita tengah minta kau bertahajud, kau bersolat taubat kan, solat hajat, pasal kau menjadi hamba, betul hamba. Tapi nak test whether kau betul hamba ke tak kan, Allah bukakan tu, Allah kirakan rapatkan sikit pintu kesusahan kau, bukakan pintu kesenangan kau sikit je. Kirakan 1 inch buka je. Kau tengok jenis kehambaan dia dah jadi lain. Tahajud dia dah jadi lapse, nyari bikin, besok tak bikin. Lama seminggu sekali, tu terus dah tak bikin, sebulan sekali, terus tak bikin terus. So that's where I think that is kayu ukur dia to see, are you a true believer and humble kepada Allah. Masya Allah. Dan mungkin sebagai pengakhiran sharing saya, kata guru saya, at-ta'imus syakir kasaimis sabir. Orang yang makan yang bersyukur sama dengan orang yang berpuasa yang bersabar. So you choose. You kalau dapat nikmat, you syukur. Kalau tak mampu, you sabar je kesusahan. So you pilih. Nak yang mana? Of course, you mesti kalau boleh nak nikmat syukur. Tapi kadang itulah kita. Allah dah kasih nikmat, kita tak syukur. So Allah tetap sayang kita. Allah kasih kita susah untuk kita sabar supaya dapat sama fadilat. Itulah antaranya. Maka mudah-mudahan dapat kita pengajaran dari cerita Nabi Ayub AS yang seperti roller coaster, yang tetap yakin dan teguh pada Allah SWT dengan isterinya setia. Mudah-mudahan Allah izinkan kita jadi seorang yang setia pada Allah dan Rasulnya lah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau anda nak setia dengan rumah-rumah yang dibeli ataupun dah tak nak setia dengan rumah anda, nak jual rumah anda, boleh saja hubungi Asian di 91157905 dan hubungi mereka ataupun ikuti mereka di Instagram mereka di yan.boyan dan juga as.me.era. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Raya. Maaf saya batin Bye. Ting 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 ting. Apa tu? Selamat Hari Raya. Dah lah, bye.